Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejarah, sentiasa juara. Kawan dia anyama kita syukur, pula di dapur terlebih santai. Sanak saudara riuh berkumpul, sambut lebaran penuh kesyukuran. Saya wartawan Nur Syazwani Solehah mewakili TVPSS ingin melaporkan tentang sambutan Timuk Hari Raya Aidilfitri di SMK Tiara Kumai edisi 2024. Kawan-kawan mesti nak tahu kan apa yang telah terjadi pada sambutan Hari Raya pada tahun ini. Mari setia bersama saya, sampailah ke penghujung video. Assalamualaikum, bersama saya sekarang Puan Radia binti Yahya, iaitu merupakan penolong kanan co-curriculum. Assalamualaikum Puan Radia. Waalaikumsalam. Apakah harapan pertama Puan untuk program raya hari ini? Okey, untuk program raya hari ini atau program remote ni sebenarnya kita adakan untuk meningkatkan semangat perpaduan di antara kaum, di antara semua warga setiara. Jadi di samping itu juga untuk kita meningkatkan silaturahim dan juga menanamkan sifat bersyukur serta berkongsi rezeki bersama rakan-rakan dan semua warga setiara di sini. Okey, Puan Yahya, apakah objektif pertama program ini dilancarkan? Okey, seperti yang saya cakap tadi, sebab negara kita terdiri daripada negara pelbagai bangsa, agama. Jadi di situlah sebenarnya dasar kita mengadakan program ini untuk merapatkan lagi hubungan di antara satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Sila perkenalkan. Waalaikumsalam. Nama saya Yasmin dari Tiga Seraja. Yasmin, baju raya apa awak pakai hari ini? Hari ini saya pakai baju kebaya lace. Lawa tak? Sungguh lawa Yasmin. So, pada pagi hari ini, makanan apa yang awak paling suka? Saya suka rendang dia and dia punya ayam goreng. Rasa macam KFC. Sedap sangat. Rindu KFC. Okay, thank you Yasmin. Jadi sampai di sini saja laporan saya pada hari ini. 1 Syawal menjelang tiba, takbir menggema menggaya jiwa. Sekiranya ada silap bicara, ampun dipinta di hari yang mulia. Saya wartawan Syazwani Solehah melaporkan untuk TVPSS. Setiara sentiasa juara. Hai kawan-kawan, kami mewakili TVPSS mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin.